Kali ni aku nak review kat korang CCTV Mini. Sebab ni sangat function, senang guna, tak leceh and tak semak. Serius. Tapi walaupun saiz dia yang kecil, dia ada night vision. Bukan night mode tau, memang night vision. Jelas, even gelap gelita macam ni. Ada mikrofon dan speaker kat sini. Mikrofon dekat CCTV ni untuk dia capture sound, dan speaker ni pula untuk korang bercakap. Dia akan keluar bunyi dekat sini. Mana tahu ada perantaran ke, so korang boleh bercakap dengan delivery tu even korang bukan kat rumah. Dia ada AI tracking. Dia akan record sendiri bila ada pergerakan, jimat memori and jimat masa. CCTV ni dah siap be-in bateri. Tak perlu sebarang kabel atau berdekatan dengan plug. Cas bagi penuh dan boleh terus pakai. Ini packaging dia agak secure juga. So dalam kotak korang akan dapat user manual, yang ni korang kena baca. Kabel micro pengecasan, memory card, stand dan pelekat dua side dan kamera. So dekat belakang ni ada rubber penutup. Kalau korang cabut, di sinilah tempat untuk korang letak SD card, ada button switch on off dan port micro. Cara nak guna mudah je. Scan barcode dekat user manual ni, download apps dia, buka apps dia, make sure phone korang connect wifi. Sebab version saya ni wifi, so saya terangkan dalam version wifi. Tekan tambah dekat sini, tekan QR addition, klik sini, tekan next step, dan dia akan keluar detail wifi yang korang guna dan password sekali. Make sure betul. Tekan next, dia akan keluar barcode. Onkan CCTV, dan halakan kamera CCTV tu ke barcode ni biar dia scan. Dia akan bagi tahu yang dia tengah scan barcode tu. Kalau berjaya, dia akan keluar loading macam ni. Settle. Untuk ketahanan bateri, aku dah test. Untuk satu hari dia cuma tolak 15%. Tapi itu heavy use tau. Sebab aku letak CCTV ni di kawasan yang banyak orang, yang banyak movement. So dia akan bekerja banyak lah sikit. Kalau korang duduk flat ke, duduk kondo ke, yang tempat yang tak ada movement banyak, dia akan sleep mode. Itu yang buatkan bateri ni lagi tahan. So kalau korang berminat, link ada di bawah.